pagi ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita nak sama-sama bukan hanya sekadar lawatan, kita juga lawatan sambil berilmu tuan-tuan. Hari ini kita nak topik berkaitan dengan cahaya hidayah hati. Tuan-tuan dibekalkan dengan keratan nota. Sekiranya tuan-tuan ada apa-apa nota, tuan-tuan boleh catatkan di situ. Tuan-tuan ada persoalan insya-Allah, tuan-tuan boleh juga nak tanyakan soalan insya-Allah. Jadi untuk itu tuan-tuan rahmati Allah, saya nak kongsi kepada tuan-tuan nombor telefon saya. Kalau tuan-tuan ada apa persoalan ataupun tuan-tuan nak bertanyakan berkaitan pondok dan lawatan dan sebagainya, tuan-tuan boleh ambil nombor telefon saya sekejap. InsyaAllah 016 205 8700. Tuan-tuan mana yang nak buat lawatan, nak tanya tarikh yang seterusnya, ada bulan berapa ni insya-Allah, Ustaz Izul, boleh save dekat situ Ustaz Izul insya-Allah. Tuan-tuan tanya je apa-apa berkaitan dengan Al-Barakah, nak tanya berkaitan dengan bagi Datuk, insya-Allah dipersilakan. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih dahulu sama-sama kita berikan temukan yang gemuruh buat yang bagi Datuk Ustaz Kazim Ilyas tuan-tuan. Walaupun sibuk pagi, petang, siang, malam berceramah sana sini, jadi tetap sama-sama dapat hadirkan diri untuk meraihkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Tuan-tuan rahmati Allah. Jadi mungkin kita boleh tanyakan sedikit khabar lah yang bagi Datuk Ustaz Kazim Ilyas, tahap kesihatan yang bagi Datuk macam mana, update ceramah Datuk sekarang macam mana, dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Izzul. Terima kasih Ustaz Arif. Yang tadi tu, yang berdiri tadi tu nama dia Ustaz Arif. Yang ni namanya Ustaz Izzul. Yang ni namanya Kak Som. Ya. Ni Kak Som. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ke Pusat Pendidikan Al-Barakah di Sungkai. Di sini ada 13 ekar yang baru dibangunkan di sini. Di belakang belum siap, depan sana belum siap. Depan sana sampai jalan besar, sampai masjid, masih lagi tanah Al-Barakah. Akan di pondok yang baru, lebih kurang 100 buah pondok yang masih lagi belum dibina dalam perancangan insya-Allah. Maka sesiapa yang ingin tinggal di sini, tinggal di pondok Al-Barakah, boleh daftar, boleh bagi nama siap-siap kepada urus dia, kaunter di belakang tu, di kanan tuan-tuan. Okey, seorang kaunter dia nama Zakiah, yang tengah-tengah tu yang berdiri itu nama Azizah, yang sedang cakap tu dia bukan sedang sebut nama dia, dan yang duduk tu ialah Puan Ayu. Jadi tuan-tuan pilihlah yang mana satu. Dua dah berpunya, seorang belum. Baik. Jadi insya-Allah kita akan bina di sana pondok semidi, di belakang sana pondok teres. Jadi di depan ni saya cadang nak buat sebuah. Tak ada campur dengan orang, sebuah. Jadi apa-apa pun seorang-seorang. Yang kedua, saya minta maaf sebab hari ini dan semalam kita buat ijtima' di luar daripada Dewan. Sebab aircon tak cukup kat Som. Aircon, elektrik tak cukup, supply tak cukup. Bila supply tak cukup, bila kita pasang aircon, dia trip. Asyik buka, trip. Asyik trip, buka. Sebab di sini elektrik tak ada. Yang ada sekarang ni catuan elektrik. Bila buka di sini, di rumah orang tak ada. Buka rumah orang, sini pula tak ada. Bila buka di sana, tiba-tiba dia punya kipas aircon terpadam. Sebab dia tarik ke sini. Bila buka di sini, di rumah makcik pondok, tak ada. Bila dah padam aircon di sini, tiba-tiba rumah makcik tu berpusing kipas dia. Maka makcik tadi pun cakap, janganlah kacau aku. Aku nak belajar ke sini, pergilah tempat lain.
Dikatanya hantu, la ilaha illallah, kesian ke hantu, kena fitnah je tuan-tuan. Hantu kata aku tak kacau kau pun. Itulah kesan elektrik tak cukup. Okey. Sebab sekarang kita sedang buat substation di belakang tu, depan tu. Sampai sekarang tak siap-siap, tak bila TMB nak siapkan, saya pun tak tahu tuan. Jadi selagi mana tak ada TMB punya elektrik, selagi itulah rumah dah cat, dah siap, orang je belum siap. Sebab elektrik tak ada. Ustaz, kenapa rumah Ustaz pondok-pondok ni warni-warni Ustaz? Purple lah, hijau lah, orange lah. Sebab yang tinggal di sini kebanyakannya ialah yang dah berumur 70, 80. Kadang lupa ni masuk rumah orang. Kalau rumah sama color, dia masuk rumah orang, lelok dia tidur. Sebab itu saya buat rumah ni asing-asing color. Jadi Makcik Som rumah oren. Rumah apa Cik Som? Oren. Cik Som jangan masuk rumah orang lain Cik Som. Yelah, rumah warna apa? Hijau. Astaghfirullahalazim. Tak ada seminit sudah tukar hijau pula. Jadi kita buat warna-warni supaya nampak cantik dan bukannya tadika. Okey, yuran berapa Ustaz? Tak ada dikenakan sewa, dia orang tu duduk free Ustaz. Yuran pelajaran, yuran pengajian free. Datang je belajar. Tak ada nak ambil yuran ke ini, tak ada. Belajar di sini Kak Som, jangan kata yuran tak bayar. Periksa pun tak ada. Tak ada periksa bulanan, akhir tahun tak ada. Sebab kalau kita buat periksa, orang lari. Kami dah tak nak dengar je, tak nak tanya-tanya. Tapi kalau datang ijtimak, insya-Allah saya akan tanya-tanya. Tambah-tambah yang duduk depan, insya-Allah. Menyesal pula aku duduk depan. Jadi yang selamat duduk di belakang. InsyaAllah Ustaz Kazim tak tanya. Tapi yang akan pergi tanya Ustaz Izul. Pasal dia mikrofon dia sampai ke belakang panjang. Yang keempatnya tuan-tuan, ini adalah cawangan Al-Barakah yang paling besar. Yang paling besar sekali. Dan tuan-tuan minta maaf sebab musim durian dah habis. Dah tak ada. Ini tengok pokok durian kita ni. Dikelilingi dusun. 2 bulan lepas kita makan durian ramai-ramai. Datang berbas-bas kita buat serawa, makan. Sini ni penuh orang makan durian ni. Tapi tuan-tuan datang dah tak ada. Yang ada cempedak. Saya tak naklah jamu cempedak. Kan berbau satu bah. Daripada reba bah ke belakang untuk angin. Dulu masa buah banyak, kami penduduk-penduduk pondok di sini akan sambut buah durian. Ya, sebab kita nak jamu orang, kena bagi yang terbaik. Kalau buah durian tu jatuh ke bawah, pecah. Pokok tinggi. Jadi kami sambut lah. Itu istimewanya kami di sini. Dan itulah satu cara nak mengosongkan pondok. Supaya orang lain boleh ganti kan. Yang mana faham, tak faham sudah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tuan-tuan rahmati Allah, jom sama-sama kita panaskan suasana ruangan pengajian ilmu kita ni dengan zikir terlebih dahulu. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Cintakan bunga akan layu Cintakan manusia akan mati Cintakan Allah kekal abadi Tiada Tuhan selain Allah Hasbi semua Jalla
ما في قلبي غير نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, boleh lihat keratan nota? Kita ada dari Muslimat Surau Prominence, Perda. Semalam pun ada. Hari ni pun ada, tak sampai lagi. Mana dia? Surau Perda? Mana? Ustazah Yanti geng mana? Oh, Masjid Timah. Oh, hari ni Masjid Timah. Malam Perda. Oh, Masjid Timah. Kita juga ada rombongan dari kumpulan Marhaban Larut Tin. Mana Larut Tin? Belum sampai. Ya. Baik. Terima kasih. Tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan boleh lihat hadis yang kita nak bacakan bersama. Saya baca sama-sama, tuan-tuan ikut boleh? InsyaAllah. An Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala innal huda hudallah wa innal huda huwa nur fi qalb yudhi'u bihi al-'abdu tariqah. Yang bermaksud sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk daripada Allah, dan hidayah itu adalah cahaya dalam hati yang dengannya seorang hamba dapat melihat jalan kebenaran. Riwayat Ibnu Mas'ud diriwayatkan secara athar. Tuan-tuan rahmati Allah, sama-sama kita dengarkan perbahasan hadis ini oleh Yang Berbahagia Datuk Sakadim Ilyas. Dipersilakan. Baik. Yang pertama, tandas ada dua. Satu di sana, satu lagi di belakang. Jadi kalau rasa jauh, di sana. Kalau rasa nak dekat, di belakang. Kalau rasa tak nak pergi mana, kencing yang di sini. Selesai masalah. Ya. Sungai kat belakang. Nanti ajar Ustaz Izul, ronda pusing ke belakang. Lain kali kalau datang awal, kita lepas subuh, kita mandi di sungai. Sejuk air dia. Tapi tak ada dalam, Kak. Tak ada dalam. Okey. Jadi mandi luas, kita boleh main jet ski. Selepas daripada sungai tu, hot spring. Sungai Kelah, hot spring. Kan air terjun, apa air terjun pula? Air panas, Sungai Kelah tu kan? Belakang itu je. Kita tak payah masuk jalan, masuk situ je. Tak adalah jalan jauh dalam 2 jam je. Kalau merangkak lah. Jadi sungai tu dekat je, tuan-tuan. Jadi lain kali kalau datang, di situ saya nak buat asrama tu. Jadi tuan-tuan datang satu bas, boleh muat satu bas. Lepas sembahyang subuh, tukar pakaian yang sesuai, bikini ke apa ke, kita ramai-ramai mandi di sungai, ya. Kita berubat di sungai. Seronok, sungai tu sejuk, besar. Buaya banyak. Baik, jadi nak ke tandas di belakang pun ada, di sini pun ada. Kalau rasa tandas dua ni tak cukup, pergi ke sungai. Kita berkata ramai-ramai. Belum sempat jatuh, ikan keli dah lompat. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah, tuan-tuan. Baik, jadi saya cerita siap-siap. Sebab kita ni warga emas. Warga emas tak tahan lama. Kejap kencing, kejap kencing. Asal kejap kencing, asal kencing kejap. Warga emas ni pula pantang sebut tandas. Bila sebut terus terasa. Ni saya sebut tandas ni berapa ramai dah terasa. Aku nak ke tandas lah Zom katanya. Jadi saya kabur siap-siap supaya tak ada tuan-tuan cari tandas. Mana tandas? Tandas di belakang laki-laki perempuan ada, situ pun ada. Jauh sikit lah situ. Kalau pergi ke belakang surau tu, dah habis membuang, sampai sini balik, terasa balik jauhnya tuan-tuan. Baik, kita baca hadisnya. Innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah petunjuk ni Allah yang punya. Allah yang punya. Hidayah Allah yang punya. Apa dia hidayah? Petunjuk.
Nombor 2, sakinah Allah yang punya. Apa dia sakinah? Ketenangan. Yang ketiga, rahmat Allah yang punya. Pendek kata, semuanya Allah punya. Kita pun Allah punya. Dia bagi pinjam je kat kita. Tetapi manusia tidak boleh bagi ketenangan. Yang boleh bagi ketenangan, yang menurunkan ketenangan ialah Allah. Allah gunakan perkataan nazala. Nazala maknanya turun. Apa makna nazala? Turun. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan. Wa anzala minas sama, dan diturunkan daripada langit. Diturunkan maknanya daripada atas ke bawah, daripada tempat yang mulia ke bawah. Maka dia dipanggil sebagai nazala. Apa dia ayat dalam Quran yang Allah menggunakan perkataan turun? Pertama, hujan. Ingat Ustaz Izu ayat hujan. Wa anzalna minas samai ma'a, dan kami sesungguhnya menurunkan daripada langit akan air hujan. Air hujan dari mana? Langit. Tapi kita belajar air hujan dari mana? Awan. Awan ambil air dari mana? Awan ambil air daripada mana? Daripada laut dia sedut. Itu yang kita belajar. Dalam Quran kata tak, daripada langit sampai ke awan. Malaikat arakkan awan tadi. Awan nanti kata aku kandung air. Sambung. Sampai tempat sejuk. Aku pun percaya, kata dia. Allah kata dari langit. Kita belajar awan tu kerjanya berjalan sampai dekat laut, dia sedut. Padahal air laut tu masin. Turun pula air hujan bila masa sedutnya. Quran kata dari langit. Jatuh ke awan, Allah kata perintahkan tempat yang mana nak diturunkan, diturunkan. Yang kedua, nazala, Allah gunakan perkataan untuk menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diturunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Yang ketiga, Allah menggunakan perkataan nazala, turun, untuk sakinah, ketenangan. Allah lah yang menurunkan ketenangan. Sebab tu kalau Allah tak bagi kita tenang, tak tenang kita. Kak Sem tenang dapat suami sekarang. Mula-mula bercinta tenang. Oh, dapat suami segak lah Kak Nak. Oi, bulu dada ni dari pusat sampai ke muka. Oh, mata hijau. Nama dia apa Ustaz? Incredible Hulk, hijau. Sekarang tenang tak? Tak tenang Ustaz. Malam-malam pun dia sikat rambut Ustaz. Sudah. Tak tahulah Ustaz. Kejap dengan orang tu, kejap dengan orang ni. Tak tahulah Ustaz. Nampak. Kita dapat isteri cantik. Tenang. Mula-mula tenang lah. Bawa ke market, bawa ke Maidin, bawa ke mana-mana. Isteri saya. Sekarang tak tenang pula dah. Orang duk ngorat isteri kita. Ustaz, saya ni banyak masalah. Saya mencari ketenangan. Sebab tu saya bercuti di Cameron Highland. Tenang tak? Tak tenang, jalan jam. Kalau saya ceramah pun tuan-tuan bukan dengar saya. Dia tengok bah. Dia tengoklah bah ramai dari mana pula datang tu. Yalah. Saya pun nak tengok juga. Kalau saya ceramah tuan-tuan bukan tengok saya panjang tengkuk tu. Yang ini nampak tu. Yang larut tin tadi ni lah ni. Nampak tu. Dia bukan tengok Kazim Tin tu, dia tengok larut tin. Yang keempat, Allah kata dalam surah Al-Hadid ayat 25, diturunkan besi dari langit, diturunkan besi. Kami menurunkan besi. Maknanya besi yang ada dekat bumi ni, daripada mana datangnya? Dari langit.
Besi bukan satu bahan mineral, bahan galian yang ada asal dalam bumi, melainkan kata Allah, kami yang turunkan. Bila masa dia turunkan, hanya Allah yang mengetahui. Allah sebut dalam Quran, diciptakan bumi ni dalam tempoh 6 masa. 6 masa. Fi sittati ayyam. Allah jadikan dunia ni dalam tempoh 6 masa. Mungkin bumi ni bercantum. Bukan bercantum lah. Memang dulu bumi dan langit ni bercantum. Maka dipisahkan. Terpisahlah. Malah di dalam Al-Quran ada menyebut tentang langit yang dalam keadaan pada masa itu, dalam keadaan asap lagi. Maka Allah jadikan daripada asap, daripada ini sampailah jadi bumi. Jadi kita tak tahu, kita tak tahu bila masanya. Bila masanya Allah menurunkan besi. Bila Al-Quran kata Allah menurunkan besi, turunlah. Jangan tak percaya pula besi daripada langit. Yang cakap ialah Allah. Hari ni ada orang tak percaya. Adakah daripada langit? Ditimpanya kita mati je. Bang, bila Allah kata Al-Quran dari besi daripada langit, langit lah. Cuma bila masa Allah menurunkan besi, kita tak tahu. Di mana Allah menurunkan besi pun kita tak tahu. Okey Ustaz, besi turun dulu ke Nabi Adam turun dulu? Mana saya tahu. Kalau manusia duduk, tiba-tiba besi datang, agak-agak macam mana? Matilah manusia tu. Maknanya sebelum daripada manusia tu ada, besi dah diturunkan. Untuk apa? Surah Al-Hadid ayat 25 Allah kata besi adalah untuk kegunaan manusia. Kalau manusia dah ada, baru datang besi. Ni parah. Besi datang dulu, baru datang manusia. Maka manusia boleh memanfaatkan besi. Cuba tengok bangunan kita sekarang. Ada besi tak? Ada. Cuba tengok rumah kita. Ada besi tak? Ada. Bayangkan kalau dunia tak ada besi. Tak mencapai kemajuan. Nak buat bangunan pun tak boleh. Nak buat kereta pun tak boleh. Semua benda ni dia perlukan kepada besi. Ustaz, rumah makcik papan. Tak adanya besi-besi Ustaz. Papan. Makcik paku dah rumah. Paku dengan apa makcik? Besi lah. Apa dalilnya? Allah Ta'ala sebut dalam Quran Nabi Nuh membuat kapal. Nabi Nuh buat kapal dengan apa? Wa alwahin wa dusur. Daripada papan, daripada kayu dan paku. Maknanya paku dah ada sejak zaman dulu lagi. Cuba tengok kapal. Kalau dia nak stop macam mana? Pakai brek tangan. Kapal kalau dia nak berhenti pakai brek kaki. Tak, dia pakai apa? Sauh. Sauh tu daripada apa? Besi. La ilaha illallah. Jadi janganlah kita hari ni kata mana pula besi daripada langit. Bang, bila Allah kata besi daripada langit, besi daripada langit lah. Dia nak turun di gunung sana ke, dia nak turun di sini ke, itu kita tak tahu. Allah saja yang mengetahui. Bagaimana dia turun, Allah saja yang mengetahui. Wajib bagi kita percaya langit itu menurunkan besi pada zaman dahulu. Bukan zaman sekarang lah. Kalau sekarang turun, agak-agak macam mana? Tengah-tengah ceramah, boom, besi turun. Dia macam Quran. Al-Quran pernah diturunkan tak? Pernah. Lepas tu stop tak? Stop. Sekarang tak ada turun dah Quran. Itulah Quran sampai kiamat. Boleh faham? Baik. Termasuklah hidayah. Ni yang kita baca ni. Hidayah. Belum masuk ke? Oh, gambar. Baik. Ustaz Izul, qul nahbitu minha jami'a fa imma yakum minni
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Baik. Waktu Nabi Adam turun ke dunia. Waktu Nabi Adam diturunkan ke dunia. Nabi Adam turun ke dunia, Allah tak kata nazala pula. Allah kata qul nahbitu. Ihbita nama dia. Beza tu. Nazala turun, ihbit pun turun. Tapi diturunkan dengan benda yang lain, cara yang lain. Allah kata pada iblis, qala fahbit minha. Hei iblis, turunlah kamu daripada syurga. Allah gunakan perkataan ihbita. Dari mana Kak Som? Larutin. Mana ketua mahabatnya mana? Ketua kumpulan mahabatnya mana? Bersalah Kak Som. Mana ketua mahabat, mana ketua dia? Mahabat mana? Ketua dia mana? Tak datang. Mai. Ketua mahabat. Marilah Kak Nak om. Pergi tu saya tu. Mai Kak Nak mas. Bawa Kak Nak mai. Marilah kawan 2-3 orang Kak Nak mai. Udah lari pula Kak Nak punya pun. Ya Allah. Kak Yah, jom. Mai. Larut tin. Dulu saya mengajar larut tin. Ya. Ya. Tin tu maknanya biji timah. Bukan tin sardin. Tin tu tin apa? Lombong timah. Oh, nak Kan biji timah. Namanya tin. Di Sungkai namanya cangkak tin. Di Taiping namanya larut tin. Kalau di Batu Gajah tin. Ada lagi tempat lain. Parit tin. Semua tin. Kak Somoy, nak suruh Kak Som mahaban sikit. Tak salam. Tayar ni atas Kak Som tinggi lagi tak boleh turun. Duduk bawah sudah. Nak suruh mahaban. Tengok dah ni. Dia seorang boleh. Marilah. Tinggi orang pula dah main lah tu. Okey Kak Som, persembahkan satu lagu marhaban. Allah. Tak repair, Tak repair pun tak apa, kita prepare. Dia kata tak repair, tak apa, kita prepare. Tak prepare pun. Marhaban. Yang tu je. Try. Mem duduk. Mai tak apa. Okey. Sila Kak Som. Okey. 1, 2, mula. Marhaban ya marhaban. Aban ya nur aini. Marhaban ya ya Hebat Kak Som, Masya Allah. Nora, ambil saat ni kopi ala Kazim bagi 2, satu orang satu. Tak prepare. Sedap suara Kak Som, ya Allah. Umur berapa Kak Som? Dah 74. 74 muda lagi, saya 72. Ya. Sebaya kita, ya Allah. 2 tahun je beza. Ya. Kencing manis ada? Ya. Kencing manis ada? Ada, ya Allah. Walaupun kencing manis boleh datang. Ada, darah tinggi ada. Semua ada. Jantung? Jantung tak ada. Oh, jantung tak ada, ya Allah. Walaupun jantung tak ada boleh sampai, ya Allah. Alhamdulillah. Orang lain kalau jantung tak ada udah ke kubur. Jadi akak boleh sihat, Alhamdulillah. Kak Som yang ni Kak Nak nama apa Kak Nak? Kak Nak umur berapa? Umur? 71. 71? 71. Oh, tu saya setahun. Saya 72. 71, 72, 74. Tadi bukan 75 ke tadi?
Dia bagi hadiah Ustaz Izul pada Kak Sum kita. Okey, terima kasih. Kak Ya. Ya. Sekampung ni datang. Oh, sekampung. Batu Kurau lah. Demo. Okey. Demo satu kampung dengan kita. Lorat sungguh. Okeylah. Yang ni Kak apa pula? Apa dia? Kak apa nama? Maimunah. Kak Mun. Oh, Kak Maimunah. Kak Maimunah ada ni. Tu. Beli di mana ni? Terima kasih, sila duduk. Pilah makan ke apa dulu. Makan dulu Masih Kak Som, masih Kak Ya. Pertama kali datang. Saya pertama kali jumpa Kak, ya Allah. Oh, banyak kali dah. Dekat Manjui. Terima kasihlah Kak Ya. Baik, turun tangga elok-elok. Sudah. Bila nak habis ni? Assalamualaikum. Oi. Macam angkasawan makcik tu. Macam DJ radio. Dari mana? Shah Alam. Oh. Seksyen 18. Oh, kemarin saya di Shah Alam. Dekat IPD Shah Alam. Duduklah, duduk. Bagi tahu nak ke tandas di mana. Makan dulu kat surau, jangan tak makan. Nak tidur pun tak apa. Dalam bas tadi mana nak tidur? Baik, habis lah. Okey, tak ada. Baik. Ayat yang Ustaz Izul baca tadi. Qul nahbitu minha jami'a. Kalau untuk iblis Allah kata apa? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Iblis, keluar kamu daripada syurga. Kamu tidak layak duduk dalam syurga. Syurga ni tak layak untuk orang yang sombong. Surah Al-A'raf juzuk 8 ayat 15, ayat 13, ayat 15. Ustaz Izul ni masuk hantu. Ulang balik. Ustaz Izul ni masuk hantu. Contoh. Ingat tentang kata ulang takut tengok dia, ya Allah, aku depan sekali. Jangan. Contoh. Ada tak orang histeria? Ada. Ada tak orang masuk hantu? Ada. Ada tak orang kata, Ustaz, saya ni tak tahulah Ustaz, dia duduk merayak dalam badan ni. Tak tahu. Merayak. Orang hantar apa? Tak tahu lah merayak, tak tahu. Ustaz, saya ni ada saka Ustaz, tak tahulah. Asal cakap tak tahu, asal tak tahu cakap. Tak tahulah apa orang dengki pada saya, tak tahu pula Ustaz. Kalau tak tahu tak payah cakap. Baik, sekarang ada tak orang nak tahu badan dia ada hantu ke tidak? Maka dia ambilnya lada hitam, diletaknya celah kuku dengan isi. Ada tak orang buat macam tu? Ada. Dia pun tekan. Aduh! Itu kalau tak ada hantu pun sakit. Akak-akak kalau sihat, ramai lada hitam, mai saya cepit tengah-tengah ni. Sakit tak? Tak ada hantu pun sakit. Kalau kita bangun, kita terhentak dengan pintu jenang, bunyi sakit dia macam mana? Kalau terhantuk, aduh, nampak? Dia bunyi tu, aduh, ada tak? Aduh, tak ada. Jenis sakit ni pun, dia jenis sakit. Ada yang sakit, dia sekejap je. Tapi pedih lama, luka. Putus-putus. Ada yang sakit, aduh, nampak tu. Ada yang sakitnya mendayu-dayu. Sakit mendayu-dayu sebab lama sakit dan ditekan. Aduh, sakit, aduh.
Daripada suara dia tiba-tiba jadi suara kecil. Bila suara kecil, orang kata, tu bukan dia dah tu. Tu dia saka tu, itu dia tu. Memanglah. Ada yang ambil paku, diletak je dekat jari kaki, dikepit. Cakap, dari mana kau datang? Aduh, dia gaut. Sebab tu kaedah dia paling senang. Baca tadi surah Al-A'raf ayat yang ke-15. Tak payah tekan-tekan, tak payah cocok-cocok, simple saja. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Dalam buku ni ada. Baik, 3 kali saya baca ayat tu. Tak ada siapa pun menjerit. Tak ada siapa pun menjerit. Tak ada siapa pun yang menangis. Tak ada siapa pun, aduh, tak ada tak? Makna yang datang hari ni semua sihat. Boleh faham? Itulah kalau kita pergi sekolah, budak-budak, cikgu kata, buadun kata, cepatlah ni anak saya ni, murid saya ni kerasukan. Baca je ayat tu. Qala fahbit minha. Kalau dia buat bodoh, ya tuan-tuan, maknanya dia mengada-ngada nak balik rumah, tuan, nak main game. Ayat tadi kalau kita baca, dia menjerit, apa yang kau baca? Sudah, dia keluar suara Nobita, tuan. Padahal kita baca slow saja. Inilah kehebatan daripada surah Al-A'raf juzuk yang ke-8 ayat yang ke-15. Muka surat yang ke-15 juga. Baik. Bila Nabi Adam diturunkan ke dunia, kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia? Supaya menjadi khalifah. Apa ayatnya Izul? Khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Itu ayat dia. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, kami nak jadikan manusia sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Yang menguruskan sungai tu. Siapa nak tengok sungai? Pokok durian, siapa nak tanam? Siapa yang nak majukan dunia ni? Itu khalifah. Siapa yang nak menjadikan dunia ni jadi elok, boleh dimanfaat, boleh dihidupkan dengan baik? Manusia. Nama dia apa? Khalifah. Gajah besar, boleh gajah buat rumah. Rimau tu ganas, boleh dia masak rendang tu. Singa tu besar, sekali mengaum bergegar rumah, boleh dia buat jalan? Tak boleh. Yang boleh buat semua benda itu dengan izin Allah, nama dia khalifah. Siapa dia khalifah? Manusia. Siapa khalifah yang pertama? Nabi Adam. Kita sekarang keturunan Nabi Adam. Ke sini keturunan beruk. Orang putih kata manusia ni asal pada beruk. Iya. Saya tak mengaku. Saya kata saya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Siapa sini keturunan beruk? Angkat tangan. Saya tak nak angkat. Baik, yang berangkat ambil turun tangan saja. Siapa sini keturunan beruk? Angkat tangan macam saya. Kalaulah tuan-tuan mengaku tuan-tuan keturunan beruk, saya akan panggil tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Salah. Manusia bukan dari beruk. Manusia yang paling agung siapa? Manusia yang paling agung siapa? Nabi? Takkan Nabi Muhammad pada beruk? Logik tak? Semua teori ini
dibuat untuk merendahkan martabat kita, merendahkan martabat. Polis dah faham undang-undang, bila dia jadi bomba boleh padam api sebab dia krusus. Bayangkan jadi bomba tak ada krusus, agak-agak dia pada api je nah. Kalau bomba ada krusus sebelum jadi bomba, kalau cikgu dia ajar sebelum jadi cikgu, kalaulah doktor ada krusus sebelum dia jadi doktor, takkan jadi khalifah jadi bodoh. Faham tak? Khalifah dengan doktor mana bagus? Khalifah. Khalifah dengan cikgu mana besar? Khalifah. Khalifah dengan polis mana hebat? Khalifah. Kita semua ni khalifah. Khalifah yang pertama ialah Nabi Adam. Tiba-tiba orang kata orang dulu-dulu tak pandai bercakap. Macam mana nak jadi khalifah tak pandai bercakap? Orang dulu-dulu tak berpakaian. Macam mana nak jadi khalifah baju tak ada pakai, bercawat? Orang dulu-dulu tak reti masak. Macam mana jadi khalifah tak reti masak? Itu al-bengong wal-bangang. Allah kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami telah sudah. Kami telah ajar. Sudah. Halo. Macam biskut. Kejap ada, kejap tak ada. Kami telah mengajar kepada Nabi Adam semua benda. Masa bila Nabi Adam orang dulu-dulu duduk dalam gua? Masa mana orang dulu-dulu tak pandai guna pisau, tak memasak, tak menanam, tak menternak? Anak Nabi Adam dah menternak, anak Nabi Adam dah bercucuk tanam. Baik, maka kalau kita nak selamat, namanya hidayah. Ikut. Apa dalil dia? Nabi Adam ada hidayahnya. Umat Nabi Muhammad ada hidayah dia? Ada. Tuan-tuan di sini semua hafal ayat tu. Semua hafal ayat tu. Saizun, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, semua sekali. Allazi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semua hafal. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada salah dalamnya. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada bohong dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk hidayah kepada orang yang bertakwa. Kita dapat tak hidayah? Dapat. Tadi saya sebut, siapa-siapa yang nak ke toilet di sana. Kalau jauh sikit di sana, di sana. Kalau nak yang dekat sikit di belakang. Itu nama dia apa? Petunjuk. Ikutlah, siapa nak ke toilet di sana. Sampai tak? Kalau kata ikut petunjuk tu sampai tak? Dah, kita tak nak ikut. Nak ke mana Som? Ke toilet. Situ Som. Tak, di sana. Agak-agak dia jumpa apa? Kelapa sawit. Ya, kelibaan kumpulan yang seterusnya. Dari mana Kak Nak? Dari mana Kak Nak? Tapak? Gomba. Oh, Gomba. Ya Allah. Oh. 2 bas. 1 bas belum sampai. Ya Allah. Oh, ya Kak. Anak ke? Anak? Oh, dulu di sekolah main bola jaring ke? Oh, pandai. Nampak pandai tak saya teka? Masuk. Elok saya habis ceramah, mbahnya akhir pun sampai.
Tak payah lari lah kau jatuh. Baik. Di mana tadi? Petunjuk bagi orang yang baik. Sekarang itu namanya toilet. Tandas. Siapa nak ke tandas, situ sampai lah. Yang kita dah tabak itu tandas. Awak nak ke tandas ke situ? Bila perginya belah sana, tandas tak ada. Sampai dah? Bukan setakat tak sampai, sesat. Barat nama dia. Begitulah kita ni ada petunjuk, namanya huda. Siapa dia huda? Nombor satu, Al-Quran. Kalau awak nak jalan yang selamat, ikutlah petunjuk. Nama dia apa? Al-Quran. Bila awak ikut petunjuk, dapatlah jalan yang benar. Tetapi nak ikut petunjuk mesti ada guide. Nampak dah tadi makcik ni, dia duk pegang nombor tu. Sini. Itu nama guide. The guider. Sini, guider. Nak ikut dia, memanglah tanda di situ, tapi ada tukang bawa. Bukan setakat di situ tanda, ada pula tukang tunjuk. Sampai lah. Ini tanda cangkung, ini tanda duduk. Makcik tak cangkung, makcik tak duduk, makcik patah kaki. Ini tanda diri makcik. Ada tak orang yang menunjuk? Maka selamatlah kita. Maka yang menunjuk agama itu supaya betul, namanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau awak nak jadi betul, nak sampai ke syurga, nak berada pada landasan yang betul, ihdinas siratal mustaqim, ikutlah Al-Quran, ikutlah Nabi Muhammad dengan bimbingan ulama' daripada dulu sampailah kiamat. Mudah-mudahan jalan yang kita benar, namanya ialah huda. Siapa yang menunjuk jalan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, sebagai kita bersyukur, kita dapat petunjuk daripada Allah. Kita bergembira kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selalulah orang kita menyambut Maulid Rasul sebagai tanda kita gembira dapat jadi umat Nabi Muhammad. Surah Yunus ayat 56, ayat 57, ayat 58, 59 Allah Ta'ala cerita tentang Al-Quran. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Muhammad. Kata Allah, qul bifadlillah wa birahmatihi, katakan wahai Muhammad, dengan kelebihan daripada Allah, dengan rahmat daripada Allah, menurunkan Al-Quran, mengutuskan engkau menjadi Rasul, bagi tahu kepada umat kamu, falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira dengan Al-Quran, bergembira dengan isi kandungan Quran, bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tiap-tiap tahun tak pernah kita jemu sambutan Maulidur Rasul, untuk kita ikut Nabi Muhammad yang menyampaikan hidayah petunjuk kepada kita. Terbalas tak jasa Rasulullah? Terbalas tak kita buat macam tu pada Nabi? Dah. Nah, jasa Nabi tak terbalas pada kita. Dah lah, dia tunggu kita di hari kiamat, dia nak bagi syafaat. Maka kalau nak dapat benda-benda itu, jom tuan-tuan, ikut Nabi, sayang Nabi, cinta Nabi, taat pada Nabi. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat petunjuk, mendapat syafaat. Ustaz Izzul. Allah
yang tercinta biar terpaksa untuk derita jetamnya hatimu berkurang jauhnya tak terjangka tinggi pekerjimu tidak terlambat indahnya amalmu tidak terbalas segala jasamu sesungguhnya kau Rasul mulia terbahagia hatimu menempuh dugaan berkata terhenti beruntung mengulang janji kemenangan kemungkinanmu jika Al-Quran. Oh. Letak lagi. Habis. Dari mana Kana? Ya Allah Kana. Saya nak habis dah Kana. Lagi seminit nak habis Kana. Dari mana ni Serba Biru ni dari mana? Oh Pulau Pangku patutlah lambat. Ya Allah Pulau Pangku. Apa? Nebu ya Allah. Ada yang tak bawa ke ikan bilis. Mata biru tak ada mata biru. Terima kasihlah ya Allah Pulau Pangku. Seronoknya dia ya duduk di Pulau Pangkor. Pulau percutian. Ya, pulau bebas cukai. Masya Allah. Tempat tumpuan pelancong. Jadi saya minta maaf yang belakang tak nampak. Sebab semalam nak komplain Ustaz pentas Ustaz tu rendah sangat. Kami di belakang tak nampak. Ini pentas sementara. Selalu saya buat kat dalam. Dalam tu tinggi tu kan. Yang ni yang naik motor ni namanya Ustaz Azhar. Ya, Ustaz Azhar Abdul Latif, pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah. Okey, jadi kalau nak gambar dengan motor dia dipersilakan. Naiklah motor dia. Baik. Dengar Ustaz Izum nyanyi suara lembut, bersih kan. Macam suara saya tak macam itu, suara saya kasar kan. Suara dia lembut. Generasi Y ke Z? Z. Saya macam generasi K. Ya masuk. Tak ada lah. Saya tak boleh menyanyi. Bagianlah orang muda-muda menyanyi. Lagu komplit. Oh lagu Piramli. Mana reti saya. Di waktu malam bulan menampak sunyi damai kelilingku. Itu piramid tengah gemuk. Kalau piramid kurus lain. Mengapa yang ria meresap ke seluruh anggota bilaku di sampingmu. Begitukah nikmatnya bercinta. Itu tengah kurus. Kalau dia mari tua lain pula. Kalau wujud tak kemana lain pula. Tuan-tuan nak suruh saya buat surah siapa? Cakap saja. Buat surah jemaah bila? Boleh juga. Begini kisahnya nasib diriku tak henti dilanda derita. Itu jamaah. Hazirah.
Kalau tuan-tuan nak suara Haji Bakhil pun boleh. Kalau orang ini bertemu orang ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin orang kaya. Nampak tuan-tuan? Boleh juga. Tak lagi kalau nak lagu DJ Dave. Sarjana mata memandang, kehijauan sawah terbentang, indahnya sungai mengalir, perahu melayang ke hilir. Nak ambil pun boleh, ingin ku milik hasil ayu cerita, boleh juga. Nak majaib, jangan cik adik lah saya, boleh juga. Nak raudah di mata, mencerminkan rindu, boleh juga. Nak Hindustan, ek pyar karena gemah hai, mauju ki ravani hai, zindagi kuch bhi nahi, tere meri kahani hai. Ustaz orang putih Ustaz, though we got to say goodbye for the summer, darling I promise you this, I send you all my love every day in a letter. Sambung. Sing me a kiss, yes it's gonna be a cold, lonely summer, but I feel the emptiness. I send you all my dream every day in a letter. Sing with a kiss, you. Baik, cukup. Gambar. Dah belum? Jom kita nak tengok kalau tadi kita nak sama lagi insyaAllah. Saya kata nama-nama pemelikur Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Idza dakhala an-nur fil qalbi fasrah wa syarah qila ya Rasulullah وما عندنا من ذلك قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قال النجوم. Ya, bermaksud apabila saya masuk dalam hati, maka hati itu akan jadi lapar dan benar. Pada saat itu kan dia tahu akhirnya bagi seorang orang jawab, Tuhan itu tahu sendiri adalah menjauh dari kehidupan dari dunia dan bersedia menghadapi mati sebelum dia lewat. Baik, tadi kita gelap. Malam tadi gelap. Wal-laili idza yaghsha wal-laili idza saja. Malam tadi malam. Gelap tak? Gelap. Selepas malam apa? Subuh. Wal fajr. Subuh kan? Lepas subuh apa? Wadduha. Sekarang. Wadduha. Malam tadi takut tak? Takut Ustaz. Orang ketuk pintu. Makcik dari mana? Ustaz. Dia ketak lah Ustaz, tak tahulah. Dia gegak rumah. Sekarang dah siap. Takut tak? Tak takut dah lah. Malam tadi takut lah. Orang duk cakap dinding. Dah siang-siang takut tak? Bila malam seram tak? Bang, bunyi buah hantu tu bang. Siapa nak mati ni bang? Besok pagi laki dia mati. Sekarang kalau bunyi buah hantu belah siang, takut tak? Tak takut dah lah. Malam. Tetapi tidaklah hidup kita ni selama-lamanya malam. Ada siang tak? Ada cerah tak? Ada.
Cuba balik buka Al-Quran, susunan surah tu. Wal-lail wal-fajr wad-duha wasyam. Allah susun ayat-ayat tu. Malam, pagi, terang. Dia nak cerita apa? Kalau awak ada masalah awak tak lama. Nanti cerah lah, selesai lah masalah. Kalau awak susah awak tak lama. Nanti datanglah kesenangan. Kalau awak berada dalam susah hati, tak lama. Nanti hilanglah susah hati. Jadi senang hati. Kalau awak berada dalam keadaan kegelapan itu tak lama. Selepas itu akan datangnya cahaya. Ada cahaya yang menyeronokkan, nama dia wal fajr. Bila datang saja cahaya pagi, ya Allah, seronok dah. Petanda subuh dah sampai. Bila naik isyraq tadi naik, kita pun rasa ya Allah lega, buka tingkap keluar balik daripada surau masjid, cuaca yang sangat elok. Bila mari wadduha wal-laili idza saja, matahari mula memancarkan, menselerakan cahaya dia, maka lapanglah hidup kita. Sebab tu Kak So ada masalah apa sekarang? Dah tahu lah Ustaz, salah suami. Dia selalu pukul Kak So. Kak So mengadulah pada Allah. Dia mengadu pada Qadhi. Mintalah cerai Kak So. Settle masalah. Selagi Kak Som tak keluar daripada rumah, gelaplah Kak Som. Dah cerah Kak Som, buka pintu keluar, nikmatilah alam yang cerah. Dah bateri. Suami Kak Som ni pukul Kak Som, sepak Kak Som, terajang Kak Som tu, sampai bila Kak Som nak jadi macam tu? Keluarlah. Habis iddah, kahwin lain. Kalau nak kahwin, cuma belajar daripada kesilapan. Kali ni aku nak kahwin, pastikan laki-laki tu tak ada tangan. Senang, dia tak pukul dah lah. Dua-dua tangan tak ada. Elok. Okey. Kaki pun tak ya. Minta cerai lagi sekali, cari yang kaki tak ada pula. Kak Som tak tahu lah Ustaz semua Kak Som kena buat. Sudah. Masak Kak Som, remah rumah Kak Som, jaga anak Kak Som. Baru ni bocor atap Kak Som tukar. Dia semua atas Kak Som Ustaz. Belanja dapur atas Kak Som, belanja elektrik atas Kak Som, dengan dia atas Kak Som lah. Dia tak balik rumah ke? Dia tak balik, ada kerja. Mau driver lori kan ada rumah. Minta cerai lah Kak Som. Lepas ni cari orang yang ada rumah selalu. Nikah dengan orang stroke. 24 jam ada kat rumah. Tapi mana ada rumah tu? Duduk tak kata mana. Nampak duduk rumah. Tak lama masalah kita. Minta petunjuk daripada Allah, hidayah daripada Allah. Allah Ta'ala panggil 5 kali sehari semalam. Mengadulah pada Allah. Hayya 'alas salah. Pergilah semayang. Semayang itu menyelesaikan masalah. Hari ini bila kita ada masalah, mengadu dalam FB, mengadu dalam TikTok, mengadu sana, mengadu nak buat apa? Semayang lama sikit, sujud lama sikit, ya Allah aku susah, ya Allah aku sakit, ya Allah. Mengadu. Yang mengadu dengan orang buat apa? Tak tahulah semua. Sakit lah kata. Aku bukan tidur malam-malam, tak tahulah semua. Apa semua boleh buat? Silat-silat Sum cakap, aku pun tak tidur lah. Minta pada Allah. Dunia sementara lah. Ulang balik. Dunia sementara tak.
Semua yang dalam dunia sementara tak? Habis itu, masalah sementara tak? Dunia ni sementara. Apa yang ada dalam dunia sementara. Termasuklah masalah. So yang nak besar sangat dengan masalah tu kejadah apa? Relax, brother, relax. Masalah yang besar ialah kita bau kari daging. Betul ke hari ni masak kari daging kan? Oh. Ni kalau bau macam ni kari daging Kedah ni. No? Baik, masalah tu. Adakah masalah bau kari ni selama-lamanya? Tak, nanti pukul 12 kita makan. Selesai masalah tuan-tuan. Yang duk gaduh-gaduh tu pasal apa? Makcik sakit perut Ustaz. Tandas banyak makcik. Tandas banyak makcik. Simple. Akak-akak, jalan penyelesaiannya ialah Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu, Allah bagi jalan keluar kalau kita bertakwa kepada Allah. Ustaz, makcik tak ada duit. Suami makcik tak ada kerja, dia kerja kampung. Mana suami? Sudah meninggal Ustaz. Anak? Mana ada anak? Nikah 2 hari dah meninggal. Lah. Itulah makcik tahu lah Ustaz. Keluarga tak ada, adik-beradik pun tak ada. Tak apalah makcik. Nanti Allah selesaikan masalah makcik. Makcik mengadu kepada Allah. Akhirnya duduk di barakah. Makcik nak makan apa Ustaz? Makcik tak ada duit. Tak apa makcik, duduklah makcik. Saya pergi ceramah, nanti orang bagi saya sagu hati. Dia ambil gambar siapa? Okey, buat peace semua. Sekarang makcik tu duduk di barakah. Duit tak ada dah, tua nak kerja apa? Makcik tak payah kerja apa? Makcik dapat elang. Saya pergi ceramah, dapat duit ceramah, bagi kat makcik. Yuran tak payah bayar, elektrik tak payah bayar, duduk dia diam. Selesai dah masalah makcik ni. Di mana dia Ustaz? Ada kat Ipoh. Berapa ramai orang macam tu Ustaz? 25 orang. Memang saya bagi elang setiap bulan. Hidup sebatang kara, suami tak ada, anak tak ada, adik-beradik tak ada, mak bapak tak mati, umur dia pun dah 70. Umur 70, takkan nak kerja kat McD. Umur 70, takkan nak kerja kedai Tom Yam. Tulis pun ketok-ketok. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan bertakwa kepada Allah, Allah selesaikan masalah dengan jalan yang tanpa diduga. Wa yarzuqhu min haitsu la ya. Ada orang zaman dulu nak dibunuh. Mereka duduk dalam negeri, mereka beriman kepada Allah. Rajanya perintah, siapa yang mengikut agama tauhid, agama Allah, tangkap dan bunuh. Maka mereka pun lari daripada negeri ni menyelamatkan iman. Satu negeri dah tak beriman, kalau kita tunggu dengan kita berlingkuh. Maka mereka pun keluar. Bila mereka keluar, minta Allah tolong. Akhirnya mereka duduk dalam gua. Bila duduk dalam gua, mereka tidur selama 309 tahun. Tidur, tak sedar langsung, tak payah makan. 309 tahun. Settle dah masalah. Tak payah bayar bil elektrik 309 tahun. Tak payah kena beletek dengan isteri 309 tahun. Tak payah mandi 309 tahun. Tak payah berak kencing 309 tahun. Tak payah bayar bil air 309 tahun. Tak payah piusung tong gas 309 tahun. Tak payah basuh kain 309
tahun tak payah nak fikir masalah artis bercerai. 309 tahun tak payah nak fikir syekh nak nikah dengan orang kaya, tak payah fikir. Allah settlekan 309 tahun. Tidurlah kau. Cuba tengok Allah tolong macam mana. Jalan yang tak disangka, selesai masalah kita. Macam mana? Tidur. Jadi sebab tu akak-akak, saya tak marah kalau akak-akak tidur sekarang. Allah sedang menyelesaikan masalah akak-akak. Sebab tu akak-akak, abang-abang, kalau ada masalah, tidur. Jangan fikir apa-apa. Fikir masalah suami ke anak ke, tidur. Pukul 9.30, tidur. Besok pagi akak bangun, insya-Allah masalah selesai. Ni tak nak fikir. Yang dia baik dengan janda tu buat apa? Aku dah kata dah, jangan ikut rombongan dia nak pergi juga. Tak payah fikir kak. Tidur. Lapang, minta pada Allah. Sehari bangun tengah malam sembahyang. Kata jafa junubuhum anil mabaji'. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Simple. Ini bila ada masalah berkedut dari pi rumah orang. Makanlah nak. Lalu makan. Banyak masalah. Adakah dengan temenung tu selesai masalah kau? Kan dah dipesan oleh SFND, sekarang bukan zaman bermenung, sekarang zaman memetik bunga. Mari menyusun seroja bunga seroja, kan SFND tu. Sekarang bermenung, bukan zaman bermenung. Mari bersama memetik bunga. Itu kata SFND. Nak bahkan jangan menung. Enjoy. Baca doa dalam buku, hafal. Ni menung. Tengok di luar. Ambil langsir bah tu, selok tengok di luar. Tak nampak muka orang. Rupanya makan kari pap. Astagfirullahaladzim. Dia bawa bekal daripada rumah. Dia tak nak bagi orang, dia makan senyap. Bekal orang sini lah, di Afrika. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis ni dia kata apa? Apabila hati tu dah dimasuki cahaya, maka hatinya akan menjadi lapang dan tenang. Semalam susah hati, tadi pukul 6 susah hati, sekarang dah bercahaya, seronok dah, lapang hati. Malam tadi tertanya macam mana rupanya sekolah Ustaz Kazim, sekarang dah tahu. Malam tadi tertanya hari ni Ustaz Kazim pakai baju apa, oh sekarang dah baju batik hitam. Malam tadi tertanya tak macam mana lah rupa Ustaz Kazim, hitam. Tengok dalam TV putih, tengok betul-betul, ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau susah hati, minta petunjuk hidayah daripada Allah, lapanglah hati. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri.
melintasi mentari pagi yang indah dan cerah menerangi, kerana iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan. Bila Quran dan Sunnah tidak menekan, ketika hidup jiwa berkata, harta kemewahan tidak bukan demi untuk agama kebenaran. Ada orang tanya lagu apa tu Ustaz? Bila nur melimpah di hati. Yang kedua, dia orang offer saya masuk Kilauan Mas. Tapi saya tolak. Kalaulah saya masuk Kilauan Mas, agak-agak macam mana apa dia nanti. Halo. Ni dia orang komplain, muka Ustaz Izzul mana tak nampak pun. Tunjuklah muka Ustaz Izzul dalam toktik ni. Baik, macam mana nak masuk hidayah, nak masuk tenang, nak masuk cerah? Ada orang tuan-tuan banyak masalah tapi kita nampak dia relax. Ada orang bila nampak banyak masalah kita nampak dia tenang je. Ada orang bila ada satu je masalah besar sangat masalahnya. Ini masalah besar. Apa masalah awak? Dah 2 hari tak berak, besar. Orang lain setahun tak berak, majid. Ada orang lain bapak segala masalah atas kepala dia. Tapi kita nampak dia tenang, dia relax, dia tenang, dia relax. Ni nama dia Along. A-L-O-N-G, Along. Masih single. Jadi opa-opa makcik-makcik yang single, boleh lah. Umur 23. Okay. Yang seorang lagi single, mana dia? Abdul Samad. Tu yang berdiri tu. Tu yang babai tu. Tu. Abdul Samad. Yang babai. Itu pun single. Jadi opa-opa yang mana berhajat, angkat tangan macam saya ni. Itu pun sedang mencari jodoh. Lamanya cepat sikit. Baik. Ada orang bila ada masalah tu dia relax. Tenang je. Tak ada apa. Sakitnya, duitnya, anaknya, isterinya, suaminya, mak mertuanya, semua membebankan dia. Jiran membebankan, oyen dia pun membebankan. Kenapa dengan oyen Ustaz? Berak merata oyen tu. Kita nampak dia tenang je. Maka Nabi kata, kalau kita nak mencari ketenangan, ada 3. Ada 3 jalan nak mencari ketenangan. Nombor 1, kata dia apa dia? Al-inabah ila daril khulud. Tujuan dia, target dia ialah untuk negeri yang kekal abadi. Namanya akhirat. Dia hidup, dia buat persiapan untuk akhirat. Saya start buat sekolah ni 2005. Sampailah sekarang 2026. 21 tahun. Di Sungai ni baru 2 tahun. Teruk tak? Teruk. Banyak masalah tak? Banyak. Tapi saya tak tengok masalah. Saya ceramah macam tak ada masalah. Dalam ceramah saya ada senyum, ada ketawa, ada menangis, ada menyanyi. Orang yang dengar tu, dia dengar ceramah saya akan usahakan dia supaya dia seronok dengar ceramah tu. Saya akan usahakan dia bila dia keluar daripada masjid, surau, tempat pengajian, dia puas hati. Walaupun dia tak tahu apa masalah saya. Sebab apa? Sebab saya yakin apa yang saya buat adalah untuk saya di negeri akhirat.
untuk mak pak saya untuk negeri akhirat, untuk isteri, untuk anak-anak saya pada negeri akhirat. Maka apa yang kita susah hati dengan dunia? Akak-akak ni lahirkan anak susah untuk senang akak di akhirat. Akak-akak berkorban untuk suami di dunia untuk senang di akhirat. Akak-akak bela mak bapak kita, mak bapak mertua untuk senang kita di akhirat. Allah uji kita dengan sakit demam untuk menghapuskan dosa kita. Sebab target kita bukan di dunia. Target kita di mana? Target kita di mana? Bisa cita-cita kita ya di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hasil berhati dan betulkan niat dari sekarang tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah, jadikan panduan agar besok kita tidak berkesalah. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Kundi sadar yang berbeda, amal ibadah itulah bela kita. Ayo bersegera membuat kebajikan, jangan dilaikan oleh nafsu syaitan. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah, jadikan panduan agar esok kita tidak kesalahan. Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah Dia, minta ampun padanya, mati bila-bila masa boleh tiba. Jangan sampai kita tidak bersedia. Nombor satu, target kita ialah akhirat. Letih pun tak apa untuk akhirat, susah sikit pun tak apa untuk akhirat. Dua, yang mendatangkan ketenangan kepada kita, kata Rasulullah apa dia? Al-isti'ad, bukan wattajaqi an daril ghurur. Nombor dua, kata Nabi, jauhi daripada tipu daya dunia. Jangan duk sibuk dengan urusan dunia. Ala cucu atau ala cucu atau. Yang mana Ustaz? Yang kecil tu, bukan yang tukang dukung. Kenapa merah pula? Jangan naik nampak kan kena band pula. Ala cucu atau ala lato. Ala lato. Jangan saman tolonglah dato. Ele. Ni cucu nombor 4. Sibuk kan, semalam tengok dia, hari ni tengok dia, besok dah tak tengok dah, seminggu pula tak jumpa lah. Ya, sibuk kan. Cucu nombor 5 langsung tak tengok, pegang benda. Yang ni pun tak tengok, nombor 4. Yang nombor 5 tu nama pun tak tahu, tak ada lagi, baru 4. Celaka tu Ustaz ni. Jangan maki dosa. Baik tuan-tuan yang saya hormati, yang kedua yang mendatangkan kebaikan, ketenangan hati, jangan terlibat dengan urusan hal-hal dunia.
Kalau kita tak tipu orang, seronok tak? Kalau kita tipu orang, jadi apa? Tak tenang. Kalau kita suka berhutang, tak tenang. Nak pergi rombongan pun tak boleh. Hutang tak bayar, rombongan ikut. Kau tak pergi ke rombongan SOM, tak nak lah. Kenapa pergi je? Lagi seorang tak cukup. Bukannya mahal, RM100 je tambah sekali makan. Tak nak lah. Tak nak lah. Kenapa tak nak? Aku ada hutang. Kalau aku pergi kan, nanti dia minta hutang. Siapa yang kau hutang? Ketua rombongan. Sudah. Memang dia tak datang lah tuan-tuan ni. Bila kita tak ada hutang, hidup kita tak ada hutang, senang tak tidur? Tapi kalau hutang penuh, duduk atas katil, tilam tu hutang dengan kok memo. Petang tu anak kata, mak, tadi petang ada orang datang nak ambil tilam mak. Dia kata dah 4 bulan tak bayar. Agak-agak boleh tidur tak atas tilam. Nombor 3, kita ni tak adanya masalah dengan orang bila kita ni tak buat jahat dengan orang. Tak ada nak pukul dia, tak ada nak langgar dia, tak ada nak sihirkan dia, tak ada nak santaukan dia. Tenang hidup. Sebab tu tuan-tuan, jom kita jadi kawan semua. Jangan ada geng-geng. Angkat pi dengan mereka, malah nampak. Tak join grup mereka pergi sekolah Ustaz Kazim, tak mau. Lama-lama jadi apa? Tak seronok. Pipi kenduri tengok semua geng orang lain, patah balik dah. Sebab tu kita naik bah ni, rombongan ni, jangan ada grup, jangan ada klik. Pi beli buah jambu, kita terus ajak mereka. Hai makcik, kita satu bas, semua satu geng, daripada driver sampai di belakang. Jangan ada sifat benci membenci. Tak benci apa Ustaz? Makcik semalam mereka kata nak naik bas pukul 9 malam kan, pukul 7 makcik dah bobek makcik kat depan sekali, belakang driver. Makcik dah cok susi, tahu? Makcik naik tak ada dah beg makcik. Orang curi ke dah, dia kotak di belakang Ustaz. Tu makcik duduk seat belakang lambung Ustaz. Siapa yang ambil? Orang depan tu. Dia ketua rombongan makcik oi. Memang seat dia belakang reba. Kalau makcik nak duduk depan, ambil kursi lain, duduk sebelah reba, tengok bas. Tu sahlah bergaduh. Lain kali kalau berebut seat, makcik-makcik suruh ketua rombongan sewa bak yang semua duduk depan. Dia naik ke atas. Bak tu naik atas. Sampai terowong tinggal separuh. Separuh lagi melekat kat terowong. Nombor 3, apa kata Nabi? Wal isti'dad li mauti qabla nusul. Membuat persiapan untuk mati. Allah, selesaikan wasiat. Yang mana ada wasiat selesaikan. Yang mana belum taubat. Kalau mati hari ni, aku redha. Mati hari ni aku redha. Aku tak ada salah apa. Sebab tu tuan-tuan, sekali lagi kita naik bah, turun bah, balik rumah masing-masing, salam. Jumpa lagi lah, minta maaf lah. Sebab banyak rombongan yang saya pergi 40 orang baik-baik semua. Bila balik 20 baik, 20 menjadi gaduh. Sebab tu saya tak buat travel. Pergi umrah. Pergi baik, Krosos, umrah. Ya Ustaz, pergi dengan Ustaz lah. Itu sebelum balik umrah. Dah balik je nak. Ustaz tu tipu, kata hotel tu tak guna punya Ustaz. Sebab tu saya tak mau buat travel. Dia jadi trouble. Tapi saya hanya ikut orang. Ustaz Kazim, jom kita buat umrah, jom. Saya takkan buat travel. Saya hanya bimbing. Masalah travel, saya bimbing je. Saya pun masalah. Ustaz pergi umrah bila? Tiap-tiap tahun, bulan 10, bulan 11. Kenapa bulan 11? Yang tu saja cuti kan nak?
Ustaz buat apa di sana? Umrah. Buat apa lagi? Takkan main golf. Tapi kali-kali ni dah 4 tahun saya bawa orang berubat di tempat saya sakit. Yang saya berubat sakit saya. Ingat tak saya sakit dulu? Yang kulit saya habis merah berdarah satu badan ni. Saya berubat di Madinah. Dengan izin Allah sembuh. Jadi setiap tahun selepas itu saya bawa. Kali ini saya bawa 160 orang. Bulan 10 nanti. Ustaz nak ikut? Saya pun sakit banyak Ustaz. Dah penuh tahun depan. Penuh lah. Cukup dah. 160 orang 4 beg. Tak larat orang tu. Kita buat rawatan sana, baca doa sana, ijazah di sana. Buat minta. Alhamdulillah kulit saya elok balik. Flawless balik tuan-tuan. Syukur pada Allah. Boleh masuk tali besen balik. Boleh berlakon balik. Semalam Suhan Movies. Tak Suhan Movies. Rosyamno lah. Dia kata Ustaz, kami offer Ustaz berlakon. Saya kata nak offer saya berlakon jadi Ustaz saya tak mau. Saya tak mau jadi Tok Imam, Tok Siak saya tak mau. Kalau nak bagi watak jahat. Barulah mencabar saya punya berlakon. Ini yang saya berlakon Ustaz, saya Ustaz berlakon. Saya kata bagi watak jahat. Watak apa yang Ustaz nak? Mungkin perogoh bersiri. Nampak tak? Cara gelak tu jahat tentang. Itulah nama pelakon. Bayangkan saya pelakon itu jadi pelakon perogoh. Mak, Ustaz ni yang rogoh orang mak. Sudah tuan-tuan. Ini parah ni tuan-tuan. Okey, ingat tuan-tuan yang saya muliakan. Settlekan. Settle. Sebab tu kalau kita pergi rombongan mana-mana ke, tujuan dia apa? Merapatkan kasih sayang. Jangan balik gaduh 20, kawan 20. Rugi. Ustaz, kalau saya tak mau nak ikut umrah dah penuh, Ustaz nak bawa kami pergi mana pula? Di Al-Barakah ni, tiap-tiap bulan kami berjalan. Tuan-tuan ingat duduk di Barakah ni menor, tengok pokok durian. Makcik-makcik ni dibawa berjalan. Rombongan. Ada yang pergi ke Batam. Yang bawa ni siapa? Ustaz Azhar tadi. Kadang kita bawa dia, bukan dia bawa kita. Kami bawa balik dari Betong. Ustaz Arif tadi, tu Ustaz Arif tu akan bawa pergi Terengganu. Jalan tuan-tuan. Ni Ustaz Izo ni nak pergi Turki. Bila Turki? Bulan 12. Tu nampak tak? Tu kembara ziarah Uzbekistan, Tashkent, Bukhara, Samarkand. Ada pula yang pakai kod tu. Ustaz Kazim tu. Yang tu saya pergi dengan tabung Haji Travel. Pasal apa? Menenangkan hati, tengok tempat orang lain. Yang paling istimewa ni tuan-tuan, Uzbekistan ni, duta dia melawat sekolah kita. Duta Uzbekistan tu melawat sekolah Al-Barakah, nak buat macam kita ni di tempat dia di Uzbekistan. Dan dia kata pada saya, Ustaz, bawalah rombongan ke tempat dia, nanti kita akan jadi tetamu. Oh, tetamu tuan-tuan, bukan lawatan biasa. Bila duta invite kita, jemput kita, okey, tabung haji pula uruskan, alhamdulillah. Tuan-tuan, sebab tu hidup kita ni berjalanlah dalam dunia. Ada yang cakap, Ustaz tak mau jalan mana dah, nak ingat mati. Misalnya, tak mau dah nak ingat mati. Tak mati-mati je pun. Orang lain berjalan tengok keindahan alam, Allah yang ciptakan. Orang lain tengok negeri orang, Allah yang ciptakan. Mari kita bilang tak maulah lah, buat apa lah pi, tak maulah. Makcik, laut itu untuk awak, gunung itu untuk awak, bukit bukau itu untuk awak, makanan tu pun Allah cipta untuk awak. Pergilah, ambil dalam hati, ya Allah, kebesaran-Mu ya Allah. Dunia ni sementara, aku nak mati dah ya Allah. Aku tak mau cinta lah, walaupun cantik dunia ni, tapi dalam hati aku ialah aku nak pergi dah. Sebab tu saya ajak tuan-tuan dalam perjalanan tazkirah, tuan-tuan, perjalanan kita ni hidup
Tak lama lagi lepas ni kita menghadap Allah. Kita ni adalah musafir. Orang musafir mana ada berjalan banyak bawa beg. Begitulah kita dalam dunia yang kita nak bawa akhirat. Lepas tu saya pun menyanyi lagu Hindustan. Zindagi ek safar. Suhana ya hakal kya hai kisne jana. Sama? Hole 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 ho. Naik motor Rezak juga. Baik, selepas ni kita bergambar. Lepas bergambar, kita berehat. Rehat. Dan